Dah berikutnya hari ini kita nak kongsi pada anda berkenaan topik EV. Okey, menarik sebab apa tanya boleh ke kita nak set up kita punya charger tu sendiri di rumah selain daripada kita charge dekat R&R dan sebagainya. Jadi hari ini untuk kita memahami situasi ini dan juga persoalan ini, kami sangat berbesar hati bersama dengan Insinyur Teknologis Muhammad Nur Rosman, iaitu penolong pengarah kanan Unit Pembangunan Keselamatan Elektrik Gas Jabatan Kawal Selia Keselamatan daripada Suruhanjaya Tenaga. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Okey, selamat datang. Okey, untuk perkongsian awal ni saya rasa mungkin ramai penonton yang tertanya-tanya Suruhanjaya Tenaga ni ataupun bahasa Inggeris Energy Commission kan, apa fungsinya bila kita bercakap dalam konteks EV ni? Okey, terima kasih Amanda. Suruhanjaya Tenaga atau ringkasannya ST adalah Badan Kawal Selia yang mengawal dua sektor utama, iaitu pembekalan elektrik dan gas berpaip di Malaysia. So maksudnya ST berperanan tiga kawal selia yang kita lakukan, iaitu kawal selia ekonomi, iaitu penetapan dari segi tarif elektrik, kawal selia dari segi teknikal, iaitu kawal selia dari segi mutu pembekalan elektrik, dan kawal selia dari segi keselamatan, iaitu mengawal selia dari segi kelengkapan elektrik yang ada label ST Sirim. So ini ada related dengan kita cakap disebabkan pasang pengancas EV ini, so dia perlu ada label ST Sirim. So bila kita bercakap berkenaan keselamatan elektrik pula, ST bertanggungjawab untuk membangunkan garis panduan dan juga kawal selia dari segi keselamatan untuk semua pemasangan elektrik. Dalam masa sama, kita bangunkan satu guideline yang kita namakan Guide on Electric Vehicle Charging System, iaitu EVCS, yang boleh menjadi rujukan kepada orang kompeten, kontraktor elektrik dan juga pengguna untuk memastikan pendawaian pengecas EV adalah selamat, ikut standard dan diuji oleh orang kompeten ST. Okey, itu adalah antara, kalau kita kongsi pada anda, peranan Suruhanjaya Tenaga bila bercakap dalam konteks EV ini kan. Dan juga untuk berikutnya kita nak tahu apa antara kelengkapan yang diperlukan apabila kita ingin memasang pengecas EV di rumah. Okey. Perkara paling utama yang perlu dititik beratkan adalah pengguna perlu tahu pemasangan pengecas EV tidak boleh dilakukan sendiri. Elemen-elemen yang perlu wajib dipatuhi adalah, yang pertama adalah lantik orang kompeten ST untuk memeriksa pemasangan bekalan elektrik di rumah sama ada mencukupi ataupun tidak. Jika tidak mencukupi, so dinasihatkan untuk upgrade daripada satu fasa kepada 3 fasa. Dalam masa sama, pengecas EV itu untuk mengelak daripada sistem bekalan elektrik di rumah akan bermasalah. Okey, yang kedua pula anda, so maksudnya pengecas EV kita untuk AC arus ulang-alik ini dia ada dua type anda. Satu untuk maksudnya fast charging, kita ada wall box ni. So maksudnya untuk wall box ni dia ada 7 kW dan 11 kW dan 22 kW anda. So dia bergantung pada keupayaan kereta kita. So untuk dari segi low charger pula anda, so kita ada mod 2 ni. So maksudnya yang apa ditunjuk? Yang ni kita bawakan di studio hari ni. Yang saya boleh tunjuk ni. So ni adalah low charger. Low charger, okey. So ni yang adalah ni berapa kilowatt? Yang ni majoriti adalah dalam 2.4 kilowatt saja. So ni kecil saja. So yang ni dia kita boleh pakai switch socket outlet. Yang biasa, yang standard. Maksudnya yang biasa di rumah, yang tu tidak digalakkan ambil. Yang tu tak boleh ambil. Pasal dia tak ada safety features dari segi pendawaian tu perlu tidak berkongsi dengan yang lain. So maksudnya ada RCD 30 mA type A dan B, dan juga dia perlu ada label ST Sirim itulah. Apa risiko kalau seseorang itu cuba membuat pendawaian sendiri, tidak mengikut garis panduan? Mungkin dia tahu tetapi garis panduan itu tidak diikuti. So apabila kita tak ikut dari segi garis panduan yang ST telah buat dia, so maksudnya first dari segi saiz kabel akan tak ikut saiz yang ditetapkan, so akan menyebabkan kabel akan panas dan juga boleh berlaku kebakaran. So lagi satu dari segi RCD pula, RCD 30 mA dia perlu type A ataupun B. So dia tak boleh, because type A dengan B ni untuk load yang menggunakan DC current. So maksudnya untuk AC yang biasa di rumah adalah type AC. So maksudnya apabila dia tidak menggunakan type yang sebetulnya, bila berlaku arus bocor ke bumi, dia boleh menyebabkan renjatan elektrik dan boleh menyebabkan kemalangan elektrik lah.
So apabila satu dari segi wall box tadi ataupun motor ni, so apabila tak ada label STC ni pula dia, so kita tak tahu dari segi barang tu diuji ke ataupun dari segi ketahanan dia, dari segi kualiti dia. Itu pun salah satu yang bahaya lah. Dan last kali dia, so apabila DIY tanpa orang kompeten, so kita risiko tu akan tinggi disebabkan benda tu tak diuji oleh orang kompeten dan pastikan benda itu memang selamat untuk digunakan. Dan hari ini kita bawa dua jenis pengecas. Ya. Mungkin Tuan boleh ceritakan apa yang berada di bot hijau tersebut dengan apa perbezaan yang berada di atas meja ini. Okey, untuk makluman Ridwan dan Syul dia, ini adalah contoh sampel interaktif untuk home charger. Yang ini adalah 3 fasa. So biasa ni adalah mode 3. So ini ada wallboard mode 3. So yang ni ada kapasiti 22 kW dalam dia lah. So apabila kita buka DDB ni dia, so dekat sini kita pastikan yang tadi saya cakap dia lah. So maksudnya pemasangan perlu ada RCD type AC 30 mA, type A ataupun B. Yang tu satu tu untuk charger ni saja ya saja dia. So maksudnya dia tak boleh berkongsi dia. So pasal disebabkan load dia terlalu besar dia, so dia perlukan sistem pendawaian yang khas. Maksudnya dia sendiri. So dari segi kabel pun perlu kabel yang bersesuaian dia, bergantung pada kapasiti charger. Misalnya 22 kW, so dia memerlukan 10 milliamp square benda 10 amp square benda. So maksudnya tebal dia punya kabel memang kabel besar dia. Kalau kita boleh dapat zoom kan dekat dia punya tu 10 milliamp 10 mm square benda. Boleh tunjuk kabel yang tebal tu. Dia berbanding dengan kabel-kabel biasa kan. So maksudnya dia perlukan kabel yang besar disebabkan 22 kW ni bersamaan 22,000 watt. So bersamaan memang terlalu besar benda lah. So lagi satu, apabila untuk pengecas EV ni pula dia menggunakan DC current. So maksudnya dia akan constant. Macam pemasangan misal contoh TV ke apa, dia menggunakan AC. So AC dia akan fluctuate dia. So untuk DC ni dia akan constant. So apabila menggunakan 32 amp, so arus akan 32 amp sahaja benda. So yang akan keluar pergi ke load tu lagi. Yalah, kalau pakai wire pendawaian yang tak sesuai, tu yang cepat terbakar renjatan elektrik. Ya, betul. Letak pun boleh. Kalau kabel kecil, kabel besar tak boleh lah. Kalau elektrik nak lalu, wire kecil kan jadi panas. Itu yang boleh bahaya tu kan. So memang bahaya dia. Itu sebab dia dari segi pengecas EV ni dia, so maksudnya dia perlu ada orang kompeten daripada ST lah untuk dari segi pemasangan dan pengujian. Pasal dia orang yang layak untuk membuat kerja-kerja pemasangan dan pengujian. Maksudnya kalau kita nak pasang plug untuk charger jenis ini pun menggunakan sistem pendawaian sama? Okey, dari segi pendawaian adalah sama dia. So maksudnya dia perlu litah khas. So maksudnya dia kena ambil daripada DB, daripada MCB, pergi ke RCD tadi 30 mA type A ataupun B. Dan baru ke soket. Soket pun untuk makluman tuan dia, soket pun ada khas untuk EV tau. Dia bukan soket macam biasa di rumah tu. Pin biasa tu kan. Pin plug dia. So dekat situ dia punya spek dia memang untuk EV saja dia. So untuk makluman. So tak boleh elakkan dia daripada menggunakan plug top yang biasa di public ni dia. So yang tu tak sesuai untuk pengecasan untuk mod 2 ni lah. Sebab bukan apa, kalau kita tengok plug ni nampak macam 3 pin plug biasa kan. Memang sama. Kalau orang beli pun nanti dia pasang dekat soket biasa tak boleh tak digalakkan. Memang tak digalakkan dia. Saiz dia pun lain kan. Memang saiz pun lain dia. So maksudnya dari segi plug top dia pun memang khas. Lepas tu pendawaian pun memang kena khas. So maksudnya dia tak boleh ambil daripada yang biasa. Because yang di rumah tu kesesuaian dia untuk penggunaan load yang kecil. Macam betul. Laptop, macam TV, macam apa dia lah kan. So maksudnya kilowatt dia taklah besar. So yang ni 2400 watt dia memang besar dia. Dia bersamaan lebih kurang 4 biji aircon ke lebih kurang macam itulah. So maksudnya kapasiti bahaya tu memang tinggi tuan. Okey, itu antara faktor keselamatan yang kita ingin cuba terangkan kepada inilah kan penonton. Apa yang akan berlaku sekiranya mereka enggan mengikuti panduan yang disediakan oleh ST? Apakah hukuman-hukuman yang menanti mereka ini? Okey, untuk makluman dia, so dalam kita punya garis panduan dia, so bila kita bangunkan yang tu di bawah kita punya Akta Perkara Elektrik 1990 atau 50C untuk bangunkan. So dari segi untuk penguatkuasaan sebetulnya melalui 50E, iaitu kita boleh ambil tindakan, maksudnya 200,000 kita boleh denda atau compound dia maksimum 200K ataupun penjara 2 tahun ataupun kedua-duanya sekali dia lah. So itu punca kuasa yang ST ada bila kita membangunkan garis panduan
EBCS inilah. 200,000 maksimum lah 200,000. Ya. Banyak tu. jangan pandang ringan lah berkenaan dengan aspek-aspek keselamatan ni. Kalau satu membahayakan kesihatan, satu lagi boleh denda up to RM200,000 kan. 200,000 banyak. Betul benda. So maksudnya perbezaan pengecas EV ni dia load yang besar, dia tak sama dengan load yang berada di rumah yang biasa itulah. Dari segi maintenance dia pula bagaimana? Apabila kita dah buat pendawaian, charger dia bagaimana? Okey, dari segi maintenance dia tip yang saya boleh bagi, saya boleh kongsikan dia. Yang pertama, kebiasaan kita sebagai pemilik rumah dia, kita boleh buat visual inspection dia lah. So maksudnya dari segi kasar dia, so kita kena semak dia punya wall box tu dalam keadaan okey ke tak. Lepas tu kita boleh semak dari segi pendawaian. Pendawaian tu masa kasar kita boleh tengok daripada DB tu kabel dia pergi ke kita punya wall box tu, kat situ ada tak titik-titik panas ke apa, kemungkinan ada kesan bau hangit ke ataupun burn ke apa kan. So kita salah satu yang kita boleh semak secara fizikal dalam dia lah. Semakkan kendiri lah ni kan. Kendiri saja benda. Boleh bercampur atau boleh bersama dengan DB lain ataupun kita kena pasang DB yang berbeza untuk charger? Okey, so maksudnya pemasangan bila di rumah. Kita dah ada rumah DB. So okey, dah ada DB dia. So maksudnya pendawaian tu biasa orang kompeten tu dia akan pasang satu MCB. Betul. 32 apa. So maksudnya dia akan tarik baru pergi ke wall box tadi dia. So maksudnya dia kena tarik baru. DB yang samalah. Bawah DB. DB tu bergantung. So maksudnya misal DB tu ada spare, okey, benda tu boleh tarik. So disebabkan kalau DB tu dah penuh, dia punya MCB, yang tu kena buat sub DB lah, yang terbaik dia lah. Ya. Rumah saya kat atas susah sikit lah kalau kita nak buat charger untuk kat bawah kan. Dan DB saya hampir penuh. DB tu. Rumah you the first one tu kan. Rumah you bukan apartment ke? Apartment. Tapi kita mengutamakan keselamatan. Jadi banyak plug-plug saya, soket saya tu saya tak nak load dia terlampau tinggi lah. Rumah high rise ni susah sikit lah kan. Rumah high rise dia sudah kena minta kebenaran daripada JMB dia lah. So maksudnya dia kena tengok pada saya mungkin boleh buat centralized pemasangan DB, pemasangan EB saja tu salah satu cadangan juga lah untuk rumah-rumah high rise ni kan. Itu je alasan kenapa saya tak tukar EV sekarang. Tak adalah. So harga EB makin murah dia. So satu peluang untuk kita merasai maksudnya keseronokan membawa kereta EB dia lah. Dia boleh masuk ke dalam minute of meeting JMB kita. Itulah lepas ni bawa terus. Okey. Cadangan membina satu charger EV di sini. So sekarang untuk charger lagi satu untuk saya nak tambah benda. So maksudnya untuk charger public pula benda. So benda tu perlu dilesenkan dengan Suruhanjaya Tenaga benda lah. So untuk penggunaan di rumah saja benda, yang tu tak perlu tak perlu dilesenkan benda lah. Rumah sendiri takkan nak minta lesen. Siapa lagi kan rumah kita sendiri. Tapi masalahnya dari segi keselamatan lah benda. Pengguna kena ambil titik berat. Ya, betul. Okey. Terima kasih kepada tetamu kita pada hari ini, Senior Teknologis Muhammad Nur Osman, Penolong Pengarah Kanan Unit Pembangunan Keselamatan Elektrik Gas Jabatan Kawasilia Keselamatan Suruhanjaya Tenaga. Jadi kalau anda nak dapatkan apa lagi garis panduan, anda boleh saja ke laman sesawang Energy Commission ataupun Suruhanjaya Tenaga berkenaan dengan EV ini. Okey, sekali terima kasih kepada Institut